Salam sejahtera dan salam inovasi. Saya wakil daripada Jabatan Ilmu Pendidikan, IPG Kampus Ilmu Khas, akan membentangkan projek inovasi kami yang bertajuk System On-Page Report atau OPR. Inovasi ini diterajui oleh Dr. Hemanathan Harikrishnan bersama dengan rakan-rakan kolaborator yang lain. Mengapa sistem ini dibangunkan? Masalah utama yang kami hadapi di IPG KIK adalah ketiadaan sistem otomasi laporan yang bersepadu. Ini mengakibatkan risiko ralat manusia yang tinggi dalam pengurusan data serta kekangan untuk mencapai maklumat dengan pantas apabila diperlukan. Sebagai solusi, kami memperkenalkan sistem OPR, sebuah aplikasi web responsif. Sistem ini membolehkan pelajar dan pensyarah menjana laporan satu muka surat secara profesional. Pengguna hanya perlu mengisi maklumat asas dan sistem akan menukarkannya secara automatik ke dalam format PDF. Penggunaannya sangat mudah melalui 4 langkah ringkas. Pertama, imbas kod QR untuk akses. Kedua, masukkan input data dan muat naik image activity. Ketiga, sema paparan real time untuk memastikan integriti data. Akhir sekali, klik jana PDF untuk memuat turun laporan yang lengkap. Berikut merupakan demonstrasi video pengoperasian sistem OPR. Apa yang menarik? Setiap data yang dimasukkan ke dalam input box di sebelah kanan akan terus dipaparkan secara automatik dalam template laporan. Keunikan sistem ini terletak pada keupayaan menjana dokumen lengkap dengan pantas dalam masa kurang daripada 1 minit sahaja. Satu laporan penuh, tersusun dan profesional dapat dihasilkan. Seterusnya, apa kelebihan OPR berbanding kaedah konvensional? Pertama, yang menjamin standardisasi format yang seragam. Kedua, kecekapan masa yang drastik. Laporan dapat disiapkan dalam masa kurang 5 minit berbanding 60 minit sebelum ini. Ia juga sangat mesra pengguna kerana boleh diakses melalui telefon pintar tanpa perlu memasang perisian tambahan. Sistem ini mempunyai nilai komersial yang tinggi melalui model SaaS yang boleh ditawarkan kepada IPG lain atau sekolah. Selain itu, terdapat potensi pembangunan aplikasi premium di masa hadapan bagi fungsi menyimpan data yang lebih sistematik. Berikut adalah contoh laporan yang telah dihasilkan menggunakan sistem ini. Dengan OPR, pelaporan kini lebih pantas, tepat dan profesional. Dulu, nak siapkan satu laporan OPR pun boleh makan masa sejam. Sebab banyak benda nak kena adjust. Nak kena upload gambar, nak kena adjust tag, input format. Tapi sejak guna sistem OPR IPG KIK ni, senang. Masukkan teks, upload gambar, tahu dia dah tolong susunkan input format. Tak sampai 2 minit pun dah boleh siap. Serius, hidup jadi lagi senang lepas guna sistem OPR IPG KIK ni. Sebagai pensyarah, antara cabaran utama adalah menerima laporan yang berbeza-beza dan kurang kemas. Dengan sistem OPR IPG KIK ini dapat menyelesaikan isu yang berlaku. Semua laporan pelajar kini seragam, profesional dan paling penting, kualiti dokumentasi meningkat secara drastik. Proses pengesahan juga menjadi jauh lebih mudah dan juga sistematik.